Dan Nabi tak sebutlah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkah kaki nak mengaji, maka Tuhan permudah dia pergi syurga. Orang yang mengaji di Tuhan mudah pergi syurga. Sebab apa? Sebab iman dia mantap. Iman dia tebal. Iman dia bertambah. Iman dia gemuk. Mudah pergi syurga. Ni harap badan dia gemuk, iman turih buat apa? Duk jaga badan dia, makan ayam seminggu 3-4 kali, fit sour lah. Kan, tiga rasa semua dah. Iman tu pergi situ. Makan 3 rasa tapi sembahyang tak berasa, ni masalah. Syok malam ni no. Syok suruh lah ni. Apa banyak ni pun cukup lah kan. Cukup ilmu lah ilmu. Yang ketiga tuan. Nak terbaik iman kata Nabi, kena rajin baca Quran. Nak tebalkan iman, kena rajin baca Quran. Tengok Quran, baca Quran, tengok terjemahan dia, amal dengan apa yang kita faham. Barulah jadi manusia yang hebat. Manusia yang mantap iman dia. Ustaz Zamri kata, Ustaz Zamri TV 9 mantap. Buka Quran baca, jangan cepat nak habis. Baca Quran, tengok dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dia maksudnya? Apa terjemahannya? Habis kurang hak tu cukup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Baca hak tu kemai. Sampai ayat innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil qiyamah wa kadzalika najzil mujrimin. Tengok terjemahannya apa dia? Barulah hebat. Sesungguhnya orang mendustakan ayat-ayat kami, menyombong menerimanya, maka doa mereka Tuhan tak tenang. Baca Quran macam tu barulah hebat, baru iman tu tebal. Ini kena baca Quran tak ambil perhatian langsung. Guru Quran pun tak betul. Orang mengajar Quran pun tak betul. Pelik sungguh. Siapa dah Seberang Jaya. Mengajar Quran itu hebat dengan tajwid tikah cukup kemas. Kita baca dia lekeh suruh. Tapi biru hang ni buat apa? Tu yang kemeluat sangat tu. Guru Quran mengajar Quran tajwid hebat, biru hang. Quran menyumpah lagi tuan. Tak apa kacamah tu. Dah boleh tak boleh pun kira apa? Syah betul tu dah lah. Dah lah ustaz cerai bola pula ni bagi tak ada orang. Dia tak boleh cerai tak cerai pun hak aku abang tu betul dah lah. Allah kalau orang mengaji tu kalau dengar ceramah malam ni, kalau hak biru tu jadi hijau insya-Allah malam ni. Pasal hak biru ni balok lihat mengaji lah. Kalau rajin mengaji apa buat biru jadi hijau langsung tuan senam hijrah ni. Menghijrahkan biru dan hijau cukup cantik ni hijrah. Yang keempat, dari tulis lagi noh. Yang keempat Nabi kata nak tebalkan iman jangan bercakap kecuali yang baik. Nak ambil apa lagi hak Nabi abang? Oh kalau saya main nak ikut nak buat betul tobat ke tak main malam ni nak abang apa malam ni? Aku nak abang apa kat malam ni? Aku tak main dah malam ni. Tobat dah tak main dah. Melainkan Quran sunnah ampas sekat dah jalan kalau nak main ni. Kalau Quran dengan sunnah contoh nak ceramah malam ni apa dia halang? Buat kerja agama tuan-tuan kena pegang kat tu. Pegang Quran, pegang sunnah. Hang duduk depan siapa hang tak apa. Hang menteri ke, pak menteri ke, hang SB ke, hang apa tak ada kisah. Yang pentingnya kita kena pegang benda ni. Baik yang keempat. Yang keempat? Yang kelima. Maksudnya yang keempat tadi jangan bercakap dulu yang baik. Nabi dah sebutlah, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Nabi tak bang siapa beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, jangan bercakap melainkan benda yang baik. Jangan dicakap mampu kita orang beriman, orang Islam tak kena berakhlak tuan-tuan. Kita duduk dalam perjuangan Islam tuan-tuan, mulut jaga susu. Setiap kata perkataan kita kena kaji. Aku bercakap dengan orang kasar tak? Orang marah tak? Orang benci tak? Agama kata apa? Halal kah? Haram kah? Dosa kah? Pahala? Kena ambil kira semua.
Sebab tu agama ajak cukup cantik. Islam ajak kita cukup comel. Nabi kata, nak tebalkan iman yang keempatnya, jangan bercakap kecuali yang baik. Muslimin sekalian, yang kelima. Kita mengaji malam ni cakap dua. Ni yang kelima. Nabi kata, bab keduniaan. Soal dunia ni Nabi kata, tengok orang di bawah kita. Soal keduniaan, tengok orang di bawah kita. Jangan tengok orang di atas. Baru kita yang merasai bahawa nikmat yang Tuhan bagi kat kita tu, kita pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bab dunia ni kalau tengok orang atas, kita celaru. Kita keliru. Maksud macam mana tuan-tuan? Maksudnya tengok dunia ni, tengok di bawah. Maksudnya, baik, senang contoh macam ni. Kita pakai wajah lah ni, pakai wajah. Kita pakai kereta wad. Ustaz Zaidul kata pakai wajah, wajah. Dia ada, kalau apa? Itu tasdid gerak wajah dia. Kalau kita pakai wajah, tengok orang pakai KE30. Macam tu lah lebih kurang dia ada. Tengok hal bawah. Jangan pakai wajah untuk tengok masjid atas. Tengok orang pakai MPV dan sebagainya. Besar kita. Orang yang pakai KE30, tengok hanya motor cap-cap. Nampak tak? Orang yang motor cap-cap, tengok hanya basikal. Hanya basikal. Tengok orang dia mula. Dia nak mengamuk saja. Tak apa boleh ikut dah. Hak nak motor cap-cap, tengok orang jalan kaki. Hak orang jalan kaki tu, tengok ada mengesok kat rumah. Kalau macam tu, nikmat Tuhan bagi, memang kita pandai bersyukur. Ni Nabi ajak kita, bukan syarikat tuan-tuan. Bab dunia, Nabi kita nak tebal iman, tengok orang di bawah. Tapi kalau bab agama, bab akhirat, tengok orang atas. Kalau bab akhirat, tengok orang bawah, pergi tak? Nasib baik umai juga di masbuk pun. Nuh tak main langsung. Dia buat macam tu. Malam ni suka-suka macam mana peleke-leke aku pun masbuk lah. Nuh tak main langsung. Hak main rumah, dia pergi buat tu. Sepatutnya akhirat ni, kita nampak orang hak main awal surau tu. Hak main surau awal. Dia kena 50 sampai dah. Tunggu orang bang, tunggu orang azan. Comel tu. Jangan tengok hak orang semain di rumah, aku masbuk pun hebat. Jangan. Tengok hak di atas. Baik, yang kelima. Ini maksud yang keenam. Yang keenam yang Nabi kata nak tebalkan iman, kita jaga hubungan silaturahim sesama keluarga. Jaga hubungan silaturahim sesama ahli keluarga kita. Jangan putuskan hubungan, Nabi kata. Kalau mereka putuskan kita sambung balik. So Nabi ajak kita. Kalau mereka memutuskan silaturahim, kita menyambung balik. Itu adalah prasyarat untuk menebalkan iman, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita sama-sama Islam saudara. Kena hubung silaturahim. Yang keenam. Yang ketujuh. Hebat negara ni. Yang ketujuh Nabi kata, jangan takut memperjuangkan kebenaran. Nabi sebut, jangan takut memperjuangkan kebenaran. Kalau itu yang benar, teruskan perjuangan. Itu kita lawan tak lawan. Kita 50 tahun tuan-tuan. Parti Islam Malaysia ni berjuang lebih 5-60 tahun. Kalah kau menang kau duk lawan situ. Nampak tak? Mana pernah boleh mentadbir negara? Tak pernah boleh pun. Yang menang lama Kelantan dulu ni. Hak lain semua tu KO habis. Disapu oleh puak-puak biru. Sebut biru tak apa kot no. Tapi malam ni doa BNKO pun ada. Tapi tak tahu lah, tengok ujung lagi lah. Aku karang, bukan karang, ambil hak lagi tu lah. Malam tu ceramah di Senaam aku baca. Ceramah di Buntak di Surah Mujahidin pun kita baca. Kita baca semua. Tapi tengok tak ada tempat. Saya takut jadi sopan belah Perpinang satu ceramah 1 kali malam tu. Tak dan 20 minit pengurusi 20 sen pula masjid. Kata pindah lah lagi. Pirah lagi. Kata mai bagi surat tu, dia Ustaz Manti Awal punya say semua lah puak biru. Dia pun heran semua. Orang ceramah agama apa takut. Tapi sini wajah tak apa. Semua tengok kapet tu hijau. Aku tengok kapet aku berseri, aku semangat lah kan. Kalau kapet hijau bayangan nak ke muka apa hijau lah. Nak sembang apa dah. Tapi hak biru pun ada agak. Tapi biru pun nak hijau lah. Tak apa lah.
Baik, yang ketujuh Nabi kata, jangan takut untuk memperjuangkan kebenaran. Habis itu duk cerai apa? Asalkan benar, kita kena memperjuangkan. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin sekalian, yang ke-8 yang terakhirnya. Nabi kita nak tebalkan iman, nak mantapkan iman, Nabi kata bercakap benar walaupun pahit. Qulil haqq walaukan namurah. Bercakap benar walaupun pahit. Maksudnya kebenaran perlu disebarkan. Sama ada orang benci kah, orang membuat kah, orang tak suka kah, orang nak pukul kita kah, atau orang nak bunuh kah, tuan-tuan, kebenaran perlu disebarkan, tuan-tuan. Sebab tu kita hari ceramah terpentas perhimpunan kita lah ceramah. Kita bukan takut. Kalau PM tak betul, PM kita sebut. Timbalan tak betul, timbalan dia kita sebut. Kalau hampar rasuah, kita sebut rasuah hampar. Penyelewengan hampar, penipuan semua ada sebab kita sebut. Kita tak takut. Sebab benar yang benar perlu diketengahkan, perlu disebarkan, perlu diperjelaskan kepada orang ramai. Itu yang Nabi ajak kita. Muslimin sekalian, 8 benda tu bagaimana cara untuk menebalkan iman. Muslimin sekalian, kalau kita buka Quran, tuan-tuan. Sebab tu hari ni nak jadi orang Islam ni, kalau kita ni orang Islam yang beriman, insya-Allah hebat kita dalam pandangan Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik tuan namai masa tazkirah Jumaat. Anak jelas juga sebagai orang beriman tu. Tapi kita tak urai apa. Sebab kita duk baca masa Jumaat ni masuk awal, lepas masuk ke waktu tu kita terus berhenti lah. Kita tak tahu tiba-tiba lari ni abang kan, dia tak belajar situ ustaz. Di tempat-tempat lain dia kata ustaz, masuk waktu dia masuk berhenti. Jadi kita pun berhenti lah, dia ingat kita jangan ramai sirap. Baik, apa juga tuan-tuan saya nak sebut. Bila sebut kata orang beriman, tuan-tuan, sebab tu saya nak sebut ni. Bila sebut kata orang tu orang beriman, kalau dia mengaku dia beriman, kita tengok bagaimana sifatnya. Kita mahu tahu sifatnya. Sebab tu hari ni kita boleh mengatakan bahawa orang Islam ni, mana Islam yang beriman, mana Islam yang munafik. Kita kena tengok ni. Sebab tu Quran sebut, tuan-tuan, jelas. Mana Islam yang beriman, mana Islam yang munafik. Sebab tu kalau orang Islam ni semua sama, tak betul. Sebab tu bila mai pilihan raya, dia kata hak ni per Islam, hak ni per Islam juga, pantah tu lah mana semua Islam. Bohong. Tak betul. Al-Quran menggariskan bahawa pimpinan kita ialah orang Islam yang beriman. Allah, Rasul dan juga orang Islam yang beriman. Maka itulah pimpinan kita, itulah pemimpin kita. Bukan Islam yang munafik, bukan Islam yang fasik. Tak betul. Ceramah saya tuan-tuan, dia kena ceramah kat orang biru baru betul lah, baru syok. Ni hijau lah, tak apa lah hijau pun kita pergi hijau lagi lah. Ni duk baca sejadah pagi Jumaat tu. Saya nak abang tuan-tuan. Cuba tu baca Quran ni, faham maksud dia, faham terjemahan dia, faham tafsir dia. Yang sejadah tu orang hijau pun sujud, orang biru pun sujud. Tapi tak faham, ni masalah dia. Dalam sujud sejadah tu ada 6 sifat. Kalau orang beriman balik bukalah Quran tengok. Ni bukan nak marah nak abang. Jam pelan turun mai dah 8.30 hari puasa kita tasbih kepada Allah. Apa konsentrate nak melalui fikir ni? Kaduk setengah sana setengah sini kot. Kasiam setengah sini setengah apa? Tak sini tak apa nak sini okey dah. Tapi makcik tak apa, makcik dia tak minat bola cik tu. Saya minat cik bola. Baik, kita baca surah Sajdah pagi Jumaat. Bila sampai tang ayat innama yu'minu bi ayatina allazi na idza zukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Surah sujud, betul tak betul? Hang sujud tu agak-agak siapa? Hak sujud tu pasal apa? Hang faham tak kenapa hang sujud? Tuhan kata, sesungguhnya orang-orang yang beriman